Aduh, itulah dia kan. Bila nak dekat raya ni, bila cek kereta pun banyak tu masalah. Okay, antara tips lah kan untuk cek kereta bila kita nak tahu nak jalan jauh, nak beraya, nak guna kereta banyak. Antaranya minyak hitam tu lah, nombor satu minyak hitam. Kalau tidak akan tangkap enjin. Kedua, aircon. Aircon sejuk tak sejuk ni, better check daripada sekarang. Mungkin kurang gas, mungkin ada kebocoran, dapatkan kepastian terus. Ketiga, yang paling penting, bateri kereta. Setengah bateri kereta dia dah ada jangka hayat dia dah tertulis. Kadang-kadang kita lupa nak check. Korang check bateri sign. Kalau bateri sign tu dah keluar dekat dashboard, maka check lah. Kalau tidak, paling senang pergilah showroom mekanik, tolong check kan. So yang selebihnya untuk keselesaan untuk bawa kereta, untuk cek bunyi-bunyi yang ada, bunyi-bunyi benda-benda asing. Sebab nanti nak beraya, mungkin benda-benda ni akan kacau kebahagiaan nak beraya tu. Kat sini saya boleh kata 100% genuine. Kita akan jaga kereta. Apa saja yang kita buat, kita akan minta permission customer dulu. Kita tak tukar terus. Kita akan ambil gambar, kita ambil video. Itulah kelebihan dekat bengkel Transmart Automotive. Jadi korang nak beraya ni, nak betulkan kereta, datang ke Transmart Automotive. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.